Alright guys, hari ini kita dalam perjalanan nak pergi ke Lancang untuk jemputan nyanyian di rumah terbuka Menteri Besar dekat Lancang ya. Siapa warga Lancang tu, mari ramai-ramai ya pergi dekat Lancang, rumah terbuka Menteri Besar ya. Kawan menyanyi juga weh, marilah ya. Ni kita baru sampai dekat Gambang, nak masuk tol menuju ke Lancang. Sebenarnya kawan ni menyanyi untuk setiap kali open house sebenarnya sejak dari 2001. Masa tu kawan tingkatan 1 lagi sampailah sekarang. Daripada Menteri Besar kita yang dulu, nama dia Adnan Yaakob, sekarang dah Datuk Wan dah ya. Kawan masih lagi menyanyi untuk open house. Tapi sejak Datuk Wan memegang Pahang ni, Datuk Wan dia buat open house setiap tahun ni dekat tempat lain-lain. Kali ni 2026 kita buat dekat Lancang. Bukan kita lah ya. MB buat dekat Lancang. Kalau tahun lepas 2025 dekat Chining. Kalau tak silap kawan lah ya. Takut pula terlupa ingatan ya. Gitu. Jadinya kawan on the way pergi ke Lancang. Okey, kita baru sampai dekat Tol Lancang. Indahnya pagi-pagi ni guys. Alright guys, kita sekarang berada di rumah terbuka Aidilfitri yang amat berhormat Menteri Besar Pahang. Tu dia ya, tempat tu. Kita baru sampai ya, daripada Kuantan dengan Kak Ina. Bersama dengan band daripada kumpulan Seirama. Okey, kumpulan band ni adalah kumpulan bapak aku ya. Yang main violin tu bapak aku. Dan diuruskan bersama dengan Abang Talib juga, kawan baik daripada zaman-zaman muda lagi ya. Tu bapak kawan ya. Pak Haji. Beginilah ya sedikit sebanyaknya kemeriahan di rumah terbuka Menteri Besar Pahang di Lancang Temeloh ya. Ni kawan ambil video orang ni, tak dan kawan nak mengambilnya ya. Sudah. Tak apalah ya. Dapat jugalah kawan masuk TV ya. Belakang tu kawan lah tu ya, duduk mengipis-ngipis tu ya. Baru lepas menyanyi. Kita bagi laluan pada anak Jamal Abdillah pula menyanyi ya. Ya. Bolehlah ya, dapat CP-CP sikit gambar kawan tu ya. Kat TV.